Kan ada steamport yang besar, stockport yang besar, sangat besar. Jadi peralatan-peralatan yang tidak berkaitan ataupun tidak diperlukan ni boleh dipindahkan sementara waktu di mana-mana tempat yang rasanya tidak mengganggu aliran nilai. Menyediakan perancangan kerja yang lebih sistematik dan aliran kerja yang betul mengikut masa yang ditetapkan untuk menghasilkan produk akhir yang baiklah. Ini sebab didapati produk akhir pelajar supnya sebab mungkin telah lama dibuat, jadi supnya telah menjadi sangat pekat dan sejuk. Jadi digalakkan pelajar-pelajar membuat workflow yang betul. Kasih tudung dan apron perlu berwarna putih. Apron sekiranya berwarna gelap. Andaikan berlaku contoh terkena pisau di anggota bahagian depan pelajar ataupun dekat mana-mana, kita tak nampak Kotipa yang terkini. Okey. Sebab ini adalah program yang pertama untuk elektronik program Kotipa. Dan saya juga yang datang untuk panel masa perjalanan Kotipa. Okey, untuk sekolah petang pula ujian teori kesemua untuk amali dan 3 sidang sejahtera rakan-rakan PPL yang sempat untuk buat exit meeting pada pagi ini, iaitu untuk 2 program. Ketua program Kulineri Walid, PPD yang hadir bersama untuk 2 program ini. PPL betul? Sebelah. Masih. Satu ni. Silakan 2 program saja. So masih ada makanan per harinya kan? Masih. Dari mau stay lah. Besok hari boleh makan.